guys. Nanti aku nak guna kelas. Go. Anak go. No, my friend. Don't. Where do you reset, ma? Charge. Oh my god. Wow, my ganas. Oh. No. Malaysia meninggal. Aku akan ambil kelas. Ni macam mini kan. Jom. Perang dunia ketiga, guys. Tu. Aku nampak. Syaitan. Ya. Amina. Suat sini, guys. Amina. My friends. Amina boleh bayarkan cek. Dorora. Siapa yang boleh dapat? Azia. Main fee, tahu tak? Itu siapa nak jaga anak kau? Tak ada jadi. Masukkan dia lah ada ni tahun 1. Masuk dah tahun 1. 5 tahun dia masuk dah. Perang 4 tahun dia masuk. Mati. Perang dunia. Allahu Akbar. Dia ke perang 4 tahun? Tak tahu. Tak apalah. Kalau tahun depan dia kat situ, nanti Go. 5 tahun masuk dah. Perang No. 5 tahun lah. 5 tahun. Ayah ambil putih Ambil rifleman dia kuat. Semangat tulis-tulisan kan. Dia tahu baca. Huruf L, huruf A, O. Batu saya pun baca. Jom. Berapa? Rifle ni dia kuat, guys. Lari. Belajar kat sekolah. Semalam teacher ada apa? Hampir aku mati. Tu. Aku nampak musuh kita. Allahu Akbar. Sampai tembak aku. Allah. Siapa tembak aku? Buat tempat pelindung, guys. No. Aku mati. Kerana Mamat itu membunuh gua. Go Malaysia. Go. Kau jangan main tembak je. Habis peluru macam mana? Tu. Pergi mati. Mati. Triple double kill. Go Malaysia. Allah ada bersama kita. No. Somebody help me. Lah dia kat situ buta map tu aku ni. Aku paling suka kelas ni, guys. Jom. Perang dunia ketiga. No, my friend. Alah, kenapa kau ni? Go. Kena sorok kat pokok, guys. Dia ni selalu secara tiba-tiba. Sultan. Mamat ni. Mati. Siapa tembak aku? Sultan. Aduh, budak ni. Sorry. Orang jahat nak heal orang baik kenapa? Tapi bagus juga. Kenapa kau tak heal aku? Aku dah boleh lah. Tapi bukan sampai sangat pun. Who's the number? Aku nak tim merah. Merah paling kuat. Aku bawa 148. Aku nak beli ni. Ni paling laka. Aduh. Yes. Give me 400,000.
Tabarakallah. Qul ya adil ardu man fi'an in ta'lamuna sayaquluna. Tak ada bonus pun. Jom. Guys, aku perang dunia ketiga, guys. Yes. Mana bonus aku? Jomlah perang. Oh, tempat favorite aku. Tempat favorite aku, guys. Go, 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 go. Ini Malaysia, bos. Siapa paling bom? Ada orang tak nak jalan. Kelas api. No. Aku kena ambil rifleman doh. Rifleman. Sebab rifleman paling kuat, guys. Rifleman. Sekejap je mah. Okey. Sabar. Widih. Orang jahat depan muka aku. Yes. Widih, headshot dari sini. Siapa tembak? Awak. Tu. Aduh, tak kena doh. Go. No. Macam mana aku dengan medik pun aku boleh kalah? Tengok asal saya memang tak boleh buat apa. Lepas tu dia main game dengan kakak. Mau mekak. Sakit kerap. Oi. Jom. Berapa kali dah saya tegur. Perlahan. Kau nak main, kau main je lah. Menjerit. Aduh. Aku rasa otak aku sekali mental ni buat Bro. Menyakit mentol. Stop dah lambat. Kita ambil tanah si. Joy. Dia orang on the way kat aku. I got it. Mati satu. Mati dua. Mati tiga. Allahu Akbar. Ini memang epic perang dunia ni. Depan mata pun aku mati. Lah ayah bawa CCTV. Kata esoklah dia tahu. Go askar Malaysia. Buat mak di makan ni. No. Ada Israel dekat atas. Pergi. Tengok je tu, takut lahanat tu, tak apa benda duk hantar-hantar. Foto. Tapi aku dapat rasa kan yang benda-benda yang duk hantar dan siling-siling tu mesti kerja gigi jarang tu. Risau.
Macam Sirik. macam Smile pun ada minta macam yang rawat adik dia hari tu tengok kan. Dia kata macam orang buat benda tu macam nak menakut-nakutkan orang yang tinggal kat situ, dia kata. Kau lah kau nak buat apa? Faris Aiman. Pasal kau Bapak ni lah dah Malaysia. benda tu kau punya pasal lah, tak nak tahu. Gi Malaysia. Aku tak nak kau mengacau family aku tu juga yang aku concern. Yang kau nak bela apa ni tu, kau punya pasal yang tak nak tahu. So daripada orang tak ambil tahu, orang dah tahu. Itu bukan bidang kuasa aku. Dah Allah tu nak tunjuk. Nasib kau lah. Bila orang cakap kau tak ambil tahu. Bila orang dah ni Aku ambil 11 tak kau lah. Dia orang macam tu kena elok bahasa sekali je. Skor. Apa kau ingat kau orang tua, apa benda yang kau buat tu orang nak kena sokong ke? Sorry. Kau nak buat kau punya pasal. Kau nak lindung bini kau ke apa kau tu kau punya pasal. Tak nak ambil tahu. Tu Alun kata patutlah dia masuk hutan siang malam pun tak ada masalah. Alun kata yalah dah benda tu mendamping dia. Macam Sebab tu tak ada benda mengacau dia. Cerita lah apa yang cerita kat Long. Ha? Awak cerita lah apa yang kau buat tu cerita kat Long. Dia rasa cakap lah. Alun kata memang orang yang datang tu memang orang kampung juga ke. Dia kata dia tak tahu dia orang kampung tu. Saya kata sebab saya dapat kontak nombor dia daripada Nonoy. Bila saya tanya dia orang mana, dia kata orang Pangkak. Tapi kampung dia kat Kampung Pasir, dia kata. So saya tak tahu dia kenal ke tak kenal. Saya tak tahu dia kenal siapa. Sebab nombor dia tu saya dapat daripada Nonoy. Lepas tu cakap akak WhatsApp dia akak cakap nama Nonoy. Dia kata sebab dia kenal Nonoy budak tu. Lepas tu saya WhatsApp lah. Bila saya WhatsApp, dia cakap rumah akak kat mana. Mungkin ayah saya tahu. Dia kata macam tu sebab ayah saya duduk Kampung Pasir. Dia cakap akak kenal tak? Dia kata Rehan Medical. Saya tak kenal lah. Saya kata saya orang kampung sendiri. Saya tak kenal. Kau orang kampung sebelah kan? Lepas tu dia cakap tak apa kak. Rasanya ayah saya kenal. Dia kata Pakcik Jambu tu ayah Usu dia kenal. Lepas tu saya cakap lah, oh rumah saya tu dia kata kiri saya tu rumah nenek, saya rumah tengah, tapi tu memang rumah tinggal. Belakang tu pak saudara saya, Pak Amir. Saya cakap macam tu. Lepas tu lama sikit dia call balik, kak abah saya kau nak Pak Amir ni. Dia cakap macam tu wow. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya kata tak apalah. Saya cakap sebab semalam saya betul-betul ada pegang. kontak perawat lain juga. Dia jenis macam dia nak tengok dulu, bukan dia nak main terjah datang tengok rumah terus. Saya cakap macam tu. Dia ajar saya. Saya kata dia suruh ikhtiar, spray cuka, selawat, bacalah apa-apa surah semua, tengok dulu macam mana. Saya kata dia macam nak observe dulu. Okey, kalau tak jalan dia akan cuba cara lain. Dia suruh buat. Kalau cara tu tak jalan juga, baru dia datang rumah. Saya cakap saya sebab dia kata dengan saya, dia kata bila akak spray cuka tu, dia kata benda tu makin marah. Dia cakap. Lepas tu saya cakap lah, saya tak tahu menahu benda tu nak marah ke, benda tu nak apa ke, saya tak tahu. Dia cakap niat saya Aku panggil Twisted Pebble ni kan. sebab kita orang ni semua adik-beradik jauh. Saya cakap saya risaukan mak saya tu je. So saya buat benda macam tu sebab saya tak nak mak saya takut. So mana yang saya cara yang boleh bantu mak saya buat. Saya cakap macam tu kan. Lepas tu dia macam nak marah saya. Dia kata bila buat macam tu, benda tu lagi marah. Itu bukan masalah saya. Saya cakap niat saya nak bantu mak saya. Tak kisahlah ikhtiar macam mana pun, asalkan benda tu tak mengganggu. Dia cakap kan. Lepas tu dia kata benda tu makin marah.
dia tak tahulah apa yang dia nak. Macam dia kata dia kena tanya benda tu dulu, apa benda tu nak. Dia kata saya tak tahu menau alam-alam ni, kau nak kontak orang tu ke, benda-benda tu saya tak tahu. Saya kata niat saya nak ikhtiar untuk mak saya, tu je saya nak cakap. Lepas tu yang dia kata dia nak datang. Bila dia nak datang, saya cakap dengan dia, rumah saya tak ada lelaki, ada mak dengan adik perempuan saya saja. Saya cakap kan, kalau kau nak bercakap dengan benda tu, kau nak datang lepas maghrib, aku tak rasa mak aku nak buka pintu. Saya cakap sebab takkan saya nak susahkan abang saya semata-mata nak balik sebab benda ni. Saya cakap saya tahu abang saya penat kerja. Saya cakap kan. Lepas tu pak saudara tu ada rumah ke? Dia cakap macam tu. Saya tak nak libatkan dia. Saya kata kalau nak buat, kalau dia datang semalam lepas maghrib tu, dia nak Cik Amir sekali lah, maksud dia. At least ada lelaki. Manalah aku tahu Amir tu ada benda dia juga. Lepas tu saya dah cakap dengan dia, saya rasanya tak payahlah jumpa dia kot sebab saya tahu pakcik saya tu macam mana. Saya cakap kan, saya tak nak benda tu lagi besar. Kalau abang saya ada kat rumah tu, boleh je. Saya kata kan, kalau kau nak tengok apa-apa. Lepas tu, dia tak baca WhatsApp saya yang last tu. Dia dah jumpa Amir, baru dia perasan. Sebab kampung kan bawah tu kan tak ada line sangat kan. Lepas tu, Allah, alamak kak, saya dah betul dia tadi dia cakap macam tu. Sudah, jadikan jadi benda lain pula saya cakap kan. Lepas tu, dia tak ada apa kak sebab dia kenal ayah saya. Dia kata macam tak payah kau nak merungkai, tahu dia handle macam mana. Dia cakap macam tu. Boleh pula cakap macam tu. Saya kata, kenapa? Dia ada bagi tahu saya juga. Mak akak Go. Habis Innaha saya hayatah. siapa tak risau, saya cakap kan. Mak saya Kul dua ya je kat situ. Tuhan Dia cakap, yang tuntak amuna saya pun cakap, menindah. saya usahalah benda lain. Saya cakap, salah saya ke? Saya bukan nak suruh ungkai apa yang dia buat. Saya cakap, saya nak suruh orang tengokkan area rumah mak saya tu kok orang hantar-hantar ke? Saya cakap. Lepas tu dia jangan heboh-heboh, dia kata. Dia cakap dengan budak tu, dia kata ni bukan masalah keturunan ke apa, tahulah dia handle. Dia kata benda tu datang nak makan. Dia kata nak dia tahu benda tu makan apa. Dia kata makan madu jenis yang macam atas pokok yang macam berkeping-keping macam tu lah. Kalau dia dah tahu benda tu makan benda tu, kenapa dia tak bagi? Saya cakap, kenapa benda tu ganggu mak saya dah berapa hari dia senyap je. Saya cakap macam tu. Kalau kau dah tahu, kau buatlah sesuatu. Kalau kau dah buat sesuatu, benda tu hilang, tak ada aku nak mengharuk tanya sana sini macam mana nak hilangkan benda tu. Ya. Kau fikirlah sikit. Kalau kau banyak bunyi, kalau kau datang jumpa aku, boleh cakap. Tak kau lah. Kau jangan sebab kau nak apa macam kau This is ingat my diri kau sendiri, friend. tapi kau menyusahkan orang lain. Kau nak puja apa ke, kau nak ni apa ke, tu kau punya pasal. Dia kata benda tu macam ada barang dia yang hilang. Ada macam orang ambil benda dia tahu. Sebab tu benda tu timbul, dia kata. Tu budak tu cakap, kak, kalau benda tu tak diseru, dia takkan timbul. Itu yang saya pelik. Budak tu kata, apa Amir ni bukan kosong. Dia kata, dia ada benda dia juga. Taklah, saya tak nak ambil tahu tu semua. Bila dia tak ambil tahu pasal mak saya, ini ikhtiar saya sendiri untuk lindung mak saya. Saya cakap macam tu. Niat saya bukan nak rungkai apa benda yang dia buat. Apa yang dia buat tu dia punya pasal lah. Saya cakap, tapi jangan menyusahkan orang. Saya kata. Tu yang semalam dia kata, dia datang jap kat rumah. Dia kata jangan diheboh-heboh lah, tak ada bondo lah. Dia cakap macam tu. Anggap dia lah benda dongeng kepala otak kau lah. Kau cakap senang lah. Kau yang dah menyebutkan Allah, kau dah buat macam-macam cerita dongeng. Dongeng apa kau? Aduh, serabut dah aku orang macam ni. Tak, kalau macam benda tu tak kacau kita semua, tak apa. Kan, tak adalah kita trigger nak macam protect diri kita. Kau dah buat tapi kau dia tak kisah kau punya tu antara kau dengan dia.
Masalah siapa jadi heboh takut satu kampung tahu. Masalah aku ke? Kalau aku bagi tahu benda tak awal-awal, aku tak ada dah mengharuk mencari orang tu ini tolong mak. Mak yang cakap ni tu dengan limau. Yelah, bila Yot record tu, mak oi. Siapa tahan kalau hari-hari kau nak hadap benda macam tu? Kau tak tahu, kau buatlah sesuatu, kau bagi dia makan ke, kau bagi apa, kau punya pasal lah. Kita orang ni nak balik jauh, anak exam dengan sakit, demam apa semua. Mestilah saya risau. Kau takkan mak aku cakap-cakap aku nak diam je. Kau dah usik lah kau balik, apa hal? Kau nak lindung diri kau, nak selamat diri kau. Kita orang adik-beradik nak parah kena macam-macam. Patutlah yang adik-beradik kau tu, adik-beradik mak yang lain. Mimi, Mas tu ada sakit tak ada? Dia elok lah. Jom. Sebab apa? Bapa waris dah ada yang mengambil sikit. Lepas tu kesan-kesan yang sakit tu semua kena kat family kita orang. Kau semua sihat walafiat, muha sana, muha sini. Tak apa. Sebab tu orang tu suruh putuskan. Pandai lah kau cari adik-beradik tiga mak yang lain. Sebab tu lah dia elok menyuluh malam-malam. Elok menyuluh malam-malam. Baik kat sini. Patutlah macam tak ada perasaan apa sekali tu. Ada bodoh dengan dia. Sebab tu saya cakap dia tu sembahyang Jumaat tak pernah pergi tengok. Time maghrib duduk mengungar kat luar tu. Tu saya kata dia pergi umrah, dia buat apa? Melawat je ke? Ada benda tu yang jadi ke dia? Ya. Jadi dengan siapa? Saya Jumaat kan dia pergi juga. Saya benda tu dia naik motor. Tak pernah nampak penting. Oh ada pegang. Saya jumpa dia kat masjid. Saya sembahyang raya, sembahyang raya kan lah. Kat sana lah. Tak masalah dia. Kalau kau nak mengawasi benda-benda macam tu, kau ambil je lah. Janganlah kena kat orang lain tak suka. Dia nak duduk setempat. Dia tak kira, tak ada dia duduk kat rumah, duduk lama. Dah tu kalau kau dah tahu benda macam tu, kau biar je mak tu. Kenapa? Dia tak biar benda tu terlepas kot dia sendiri. Dia terlepas tunduk. Mana yang berhampiran dia dah minta kat sana tak dapat si Amin tu nak dimakan. Dia merayau lah di sana di sini. Dah lindung dia dengar. Kalau dia nak makan, kau bagi dah dia makan. Dan kau menakutkan orang lain dah, kenapa? Give up. Oh. Nak dengar bunyi dia. Nak dengar. Saya tak pernah dengar bunyi harimau. Tapi dekat ni Berak. Mai cuci. Taklah orang lain yang syirik tapak tu. Nenek engkau lah nak kena hadap. Mai cuci. Yang mak rempok keruk tu. Berak. kerok juga. Cuci pantat. Wih. Macam bunyi bernafas. Siapa rekod? Yot, kau bayangkan dia pukul 3 pagi malam tu. Kau bayangkan nenek kau setiap malam dengar, pagi dengar. Habis tu kau ingat mama nak dibiarkan nenek kau takut dengar macam tu ke? Tak. Bila nak beritahu orang lain tak ambil tahu tau. Dia mengaum. Kalau aku dengar, aku keras aku rasa. Kau sini kain? Kain. Weh, dia macam kau letak suara AI tu. Itu yang
suara jin sebenarnya, tapi dia menyerupai harimau hitam. Harimau kumbang. Habis tu kalau nenek kau dengar macam tu, orang lain tak ambil tahu, kau ingat aku nak diam ke? Tak lah. Lepas tu Mama cuba usaha cari orang yang boleh tolong. Go, jangan mampus. Bila orang datang, engkau baru nak tahu, dia tahu benda tu nak makan madu, makan ni, bagilah. Orang kenapa diam je? Oh, yang ustaz tu datang tu. Orang tu datang lah. Bukan ustaz, dia macam suami isteri, dia boleh rawat, tengok. Kan orang nak merungkai apa kau buat. Tapi kau tanggungjawab lah sikit. Kau tak kesian ke nenek tu dah lah berdua dengan dia, dengar bunyi macam tu, siapa tak takut? Bila orang datang bercakap, dia tahu benda tu nak makan, kepala pumpak. No lah. Pam-pam tu orang pun. Jom. Aku budak ni pergi saya boleh tapi tak kata Dia kan Izan. Dia pergi mana? Dah. menyerutu. Oh, besar. Go Melissa. Macam tampil. Janganlah sampai dalam kau buat. Jom. Pagi tadi. Perang dunia. Tak kena siapa je. Kau lek kat mana ni? Oh, dia mana ni? Tolong. Aku masuk gol. Tak apa sini. Awak ada. Jangan takut. Apa tu? Kena buat apa? Apa benda close dekat spawn? Bagi je lah. Oi. Oh, lu mau main kasar sangat kan? Kabek level. Woi, ni aku suka. Tepat ni, jom kita perang. Malaysia mata ni raya satu hati. Widih, tak kena loh, mati aku. Go. Jom. Apa medik? Tepi kah? Big Brother. Big Brother lah konon.
Go, 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 go. Game ni best weh. Dia tunjuk macam mana serang zaman dulu. Nono ya, Dek. Wow. Hey, my friends. Woi! Aduh. Dia ni mahu. Tak apa, aku ke kelas ni. Go, 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 go. Go, 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 go. Tidak. Okay guys, jangan lupa like and subscribe. Bye.